Hari ni aku ada sebiji mesin basuh media. Masalah dia orang ni cakap air tak masuk. Okey, aku test dulu Okey, aku test dulu. On, tekan start. Dia timbang dulu. Kita tengok lepas dia timbang api masuk tak? Supply masuk tak? 240. Supply tak masuk. 1 volt sahaja. Ni aku ambil kat sini 1 volt saja. Aku cabut. Cabut ni dulu. Okay, cabut yang ni juga. Okay, aku test api dekat sini. Color orange dengan biru Board dia memang tak supply. Board dia memang tak supply api. Okay, kalau macam tu kita tukar je board ni. Okey, sebelum satu tip aku nak tunjuk. Sebelum kita tukar board ni, kita kena check dulu dia punya inlet ni okey ke tak. Okey, cara check dia macam ni Kita set pada ohm. Okey, set pada ohm. Kita tengok dia dulu. Dia kalau yang okey, dalam 4,000 lebih macam tu. Ni dah 116 lah tu. Jadi tak boleh guna. Maknanya dia punya ni short. Kita ambil yang okey satu tunjuk. Mana dia? Tu ya. Ni yang okey punya Tengok bacaan dia. Dalam 4,000 lebih. 4 lebih Nampak? Sebelum kita tukar board ni, pastikan kita check dia punya inlet dulu. Kalau inlet dah short, kita tukar juga board yang baru. Jawabnya board yang baru pun akan rosak. Okey, dapat sesuatu. Yang mana perlukan khidmat repair mesin basuh, peti sejuk, aircon, boleh roger kita orang. Okey, loncor.